Muhammad Syarif, saya ada bangga penasihat untuk pemikir. Saya dah tengok banyak sangat forum-forum yang turun pergi, banyak jemputan dan sebagainya, riuh gemuruh semua forum. Lepas tu upload ke YouTube, orang bersemangat. Seminggu 2 minggu je, betul habis. Saya jemput semua orang yang rasa nak sokong Tun, berdiri, jangan bisik, berdiri sekarang. Berdiri sekarang, show Tun, you are not alone. Kita bukan berbisik, and start from this forum, we are going to make lots and lots of noise. Lots and lots of noise. That is what we are talking about. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azlina Effendi. Saya adalah mantan Ketua Wanita Cawangan di bawah pimpinan yang berbahagia Encik Rafiq Datuk Idris Tulis. Betul. Saya masuk UMNO ni sewaktu usia saya 19 tahun. Dan saya juga adalah pengarah filantropik dan kaunseling di bawah DBA Association IUM, the Dick School of Management. Kali ini saya memang aktif dalam peringkat universiti dan saya tengok anak-anak muda kita tidak menyokong perjuangan UMNO pada hari ini. Pandangan saya terhadap UMNO, waktu kita masuk dalam UMNO di ITN dulu di Entikma, kita ada gabungan pelajar Melayu Semenanjung, kita ada Biro Tata Negara, diserapkan ke dalam semua pelajar-pelajar universiti. Tetapi sekarang ini tidak ada perkara tersebut berlaku. Mungkin itu salah satu kelemahan pada organisasi UMNO untuk memperkenalkan betapa pentingnya gabungan-bergabungan ini. Hari ini berdirinya saya di sini tu, setelah semua kita lihat dan dengar, kita ada isu-isu di peringkat bahagian juga, yang mana profesional tidak diterima masuk dalam bahagian. Kita ada ketua-ketua bahagian yang lama menjadi ketua bahagian dan bila tidak ada jawatan dalam ahli parlimen, mereka meninggalkan UMNO begitu sahaja. Dalam bahagian saya, bahagian Setiawangsa, kalau ikut statistik 68 cawangan, barisan para pemimpin yang ada ini adalah barisan-barisan yang ortodoks ni. Mereka ikut, buta-buta ikut. Tidak berfikir. Buta-buta ikut, minta maaf bahasa saya, bodoh-bodoh ikut. Bodoh-bodoh ikut ni bukan berlaku di bahagian peringkat saya saja, malahan berlaku di peringkat bahagian yang lain-lain. Dan kalau kita tengok Red Rally yang baru-baru ini, itu dah mencemarkan bangsa kita sendiri, as if we do not know how to act on moral and ethical issue. Saya nak tanya Tun, kalau kita ada semangat perjuangan di peringkat begini yang telah diajukan oleh cawangan pusat, bandar, taman Cempaka, satu tepukan gemuruh bagi cawangan ini. Saya nak tanya Tun, apakah pelan tindakan yang ada, bukan untuk sabotaj negara, tetapi rata-rata ahli UMNO hilang punca arah tujuan. Mereka tidak tahu siapa nak ikut, apa nak buat, yang ada pun mana nak layan. Itulah tindakan. The worst come to worst scenario. But people like me still in this organisation hoping to see the light, hoping to bring back. Dan dulu kalau kita kerja dekat corporate, kita rasa kita boleh kerja. Tapi lah ni, kita nak pergi kerja pun, there is a racial issue going on. You and I know about that. So Tun, di peringkat-peringkat universiti, di peringkat-peringkat belia remaja, apakah pelan tindakan kita sebagai ahli UMNO untuk melawan dalaman kita sendiri? Now we are not fighting outside, we are fighting inside. It's very difficult to fight inside, no? It's very difficult. So apakah macam mana apa pelan tindakan kita? Kalau kita sebagai tim yang kecil ni, kan perang badar pun tim yang kecil kan. Jadi kalau kita tim yang kecil ni, apakah pelan tindakan yang seterusnya? Tidak hanya terhenti dengan forum ini saja, berterusan di mana, ke arah mana kita boleh gabung tenaga untuk kembalikan maruah perjuangan bangsa. Tadi saya telah tegang di waktu tahun 1945 macam mana orang Melayu bersatu dan berjuang lawan dengan British dan kalahkan British. Orang Melayu yang lemah ini kalahkan British.
kita bersatu kerana pada masa itu kita tak nampak apa yang kita akan dapat untuk diri kita sendiri. Selepas kita adakan pemilihan untuk jawatan itu, jawatan ini, jadi wakil rakyat, jadi Perdana Menteri, pada ketika itu perjuangan bangsa hilang. Yang ada cuma perjuangan untuk diri sendiri. Ada yang berkata, saya dah 15 tahun dalam UMNO, apa yang saya dapat? Saya tak dapat apa. Bila soal yang semacam itu timbul, itu sudah tidak jadi perjuangan kebangsaan. Itu adalah perjuangan untuk diri sendiri. Jadi apa yang berlaku? Di peringkat cawangan, satu orang jadi ketua cawangan. Ketua cawangan pun dapat juga nikmat-nikmat tertentu. Dia nak tentukan, tak ada siapa mencabarnya. Kalau ada orang nak masuk cawangan itu, tentukan orang itu lemah, bodoh dan tak boleh nak lawan dengan dia. Jadi yang masuk dalam UMNO di peringkat cawangan yang bodoh-bodoh belakang. Lepas itu ketua cawangan itu mati. Siapa nak ganti dia? Yang bodoh lah. Yang bodoh ni dialah jadi pengganti ketua cawangan. Bila dia jadi ketua cawangan, dia pun takut kepada orang yang cerdik daripada dia. Jadi orang yang boleh masuk dalam cawangannya ialah orang yang lebih bodoh daripada dia. Dia pun mati. Maka orang yang lebih bodoh ini jadi ketua. Jadi kalau kita lihat grafnya, dia menurun macam itu. Pada mulanya kualiti ada, lepas itu dia semakin merosot, semakin merosot, semakin merosot. Sekarang ini orang tak percaya kepada pemimpin UMNO dan UMNO kerana pemimpinnya sudah tidak lagi terdiri daripada orang yang cerdik. Orang yang pergi ke universiti nak masuk UMNO cukup susah. Kalau masuk keluar, habislah cak kami. Dia nanti jadi ketua bahagian, nanti orang pilih dia jadi calon. Kami dapat apa? Kami nak kena sokong dia buat apa? Jadi bila duk fikir tentang diri sendiri, perjuangan bangsa tak boleh berjaya. Perjuangan bangsa hanya boleh berjaya kalau perjuangan itu adalah untuk bangsa dan bukan untuk diri sendiri. Tapi apabila kita berjuang untuk bangsa dan bangsa itu maju, tak dapat kita akan dapat nikmat. Ramai orang Melayu sekarang ni dapat nikmat. Walaupun tak ada dalam UMNO, tak berjuang apa-apa dapat nikmat. Kerana kita berjuang untuk bangsa. Kita majukan bangsa kita dan kita dapat banyak nikmat. Dulu mana berapa orang yang boleh pergi ke universiti? Zaman saya 7 orang yang pergi ke universiti. Sekarang ni berpuluh ribu pergi ke universiti. Itu hasil daripada perjuangan. Nak kata saya tak dapat apa, itu satu kenyataan yang tidak ada asas sama sekali. Sekurang-kurangnya jalan tar sampai rumah kita di kampung, itu hasil perjuangan. Tapi nak dapat duit untuk poket dia sendiri mungkin tidak. Tapi anak dia boleh jadi doktor, boleh jadi lawyer, macam-macam jawatan pegang sampai jadi chairman itu, chairman ini. Itu semua adalah hasil perjuangan. Dan dia yang tak dapat apa ini sekurang-kurangnya dapat anak yang berjaya. Jadi bila dia cakap, saya dah berjuang begitu lama tak dapat apa, kenapa itu saja saya ingat kita tak boleh berjaya. Dan orang yang macam itu, dia kekal di situ, tak nak bagi tempat kepada orang lain. Sebab itu dalam UMNO lagi, ada orang yang cerdik sikit tak boleh masuk. Anak saya yang mukhlis tak boleh masuk. Di kawasan saya, bahagian saya, dia tak boleh masuk. Disekat oleh ketua bahagian, disekat oleh ketua cawangan. Sampai dia kena appeal kepada ibu pejabat, barulah boleh masuk. Dan benarlah bila dia masuk, dia dapat jadi calon. Orang lain tak dapat kan. Tapi kalau kita kira kita saja dapat, orang lain jangan dapat. Pasal perjuangan ini adalah perjuangan kita. Saya bangsa kita akan hapus. Kita akan dipimpin oleh
boleh pemimpin yang semakin lama semakin bodoh. Kerana hanya yang bodoh saja yang akan percaya menyertai UMNO. Terima kasih. Assalamualaikum. Nama saya Jibril Rahman. Saya syukur untuk jadi pertama. Dan saudara saya itu bukan saya sendiri di Kuala Lumpur dulu kedai ini. Saya merupakan ketua pemuda cawangan Kepung Baru di Kepung. Bermula politik saya ni, saya nak berkisah asalnya saya punya perempuan orang beradik. Macam mana daripada 2004 saya nak cerita dulu kenapa soalan saya ni ada rentetan. Bermula lepas tu di universiti saya daripada keadilan saya lepas. Lepas tu sampai 2012 saya beralih kepada UMNO kerana saya diberi peluang dalam UMNO dikala UMNO ditolak oleh anak-anak muda. Itu rentetan saya. Dan soalan saya ni tuan, saya minta maaf lah, dia tiada berkaitan, saya rasa apa yang orang harapkan. Soalan saya yang pertama, UMNO adalah parti yang memperjuangkan bangsa Melayu. Itu yang pertama. Ini persoalan saya bermain, nak tanya dengan Tun direct. Kenapa Tun, waktu zaman Tun apabila PAS mengambil alih Kelantan dan Terengganu, royalty mereka ditarik. Itu persoalan saya. Yang kedua, apa pandangan Tun begitu Tun sebelum ini menolak untuk dilaksanakan hudud PAS, konteks Tun katakan ini hudud PAS, bukan hudud Islam. Dan kali ini saya melihat UMNO cuba menjadikan hudud ni sebagai satu senjata mereka untuk menawan pengundi-pengundi Melayu dan Islam. Soalan saya yang kedua. Persoalan saya yang ketiga, sekarang ni begitu banyak agensi-agensi yang ditubuhkan. Dan saya paling ketara sangat pada era bila PN kita ambil begitu banyak agensi sehingga PM tidak mampu mengawal agensi-agensi ini sehingga betul memberi satu impak yang negatif kepada UMNO itu sendiri, yang di mana saya lihat rata-rata kawan saya dan di sekolah saya bertanya 10 orang, 95 orang itu menolak UMNO sebab UMNO is a part untuk dapat projek, untuk dapat political funds, untuk jadi kaya. Jadi tu sekiranya PM Datuk Seri Najib diturunkan, contoh berjaya lah cadangan Tun, orang Pekan jangan undi Najib Parlimen, don't undi UMNO. Sekiranya berjaya, bagaimana pemimpin yang baru yang bakal menggantikan Datuk Seri Najib ini untuk mengembalikan kepercayaan yang pertama masyarakat Malaysia, yang kedua bagaimana dia mahu menambahkan keyakinan kepada orang sekeliling negara dekat. Terima kasih. Yang pertama untuk menjawab soalan daripada sahabat kita. Terima kasih. Ada lagi Terima kasih berkenaan dengan royalty tadi. Ada kepercayaan di kalangan UMNO dan juga pemimpin-pemimpin di waktu saya jadi Perdana Menteri, bahawa kalaulah PAS dapat duit banyak, mereka akan menang lagi. Jadi jangan bagi PAS ada duit banyak, tahan royalty itu, panggilkan dia apakah nama Wang Ihsan, dan kita belanja juga. Tapi saya berpendapat tak patut dibuat. Itu hak mereka. Kalau dapat kepada mereka, dia nak belanja macam mana, itu hal mereka lah. Kalau kita pun bukan baik sangat, kita pun buat kerja tak betul juga. Jadi saya berpendapat hari ini duit yang patut dibayar kepada Kelantan patut diberi kepada Kelantan walaupun masih khas. Saya biasa bercakap dengan pemimpin
ni, tapi mereka takut sangat kalau PAS Kelantan ni mempunyai wang yang banyak. Yang kedua berkenaan dengan hudud yang saya panggil hudud PAS. Saya pun baca Quran juga. Saya baca Quran dalam bahasa yang saya faham, dan saya dapati dalam Quran hudud yang dimaksudkan dalam syariat Islam tidak seperti yang dibuat oleh PAS. Kalau negara itu penduduknya 100% Islam dan hukum hudud itu dikenal kepada semua pihak, barulah ada keadilan. Undang-undang mesti dikenakan kepada semua rakyat tanpa mengambil kira kedudukan mereka. Kalau kita kenakan satu undang-undang bagi puak ini, undang-undang lain bagi puak yang lain, maka hasilnya ialah tidak ada keadilan. PAS nak supaya hudud ini dikenakan hanya kepada orang Islam. Jadi kalau orang Islam mencuri, tangan potong. Kalau kawan dia mencuri bersama dengan dia, 2 bulan jail. Siapa kata itu adil? Saya pun ada orang yang kata potong tangan orang Islam, tapi 2 bulan jail kepada orang bukan Islam, adil? Tak adil. Manusia tak boleh kata adil kalau begitu sekali berbeza. Orang ini putus tangan seumur hidup, dia tak ada tangan. Kawan dia, orang Cina ke orang India ke yang bukan Islam, masuk jail 2 bulan, lepas itu orang berlupa dia kena jail dulu pasal mencuri. Dia boleh cari makan lagi. Dicuba di Sudan untuk mengenakan hukum hudud. Dia potong tangan, dia potong kaki pun. Tangan kanan, kaki kiri. Lepas itu orang itu bermasalah, jadi satu beban kepada masyarakat, dan Sudan berhentikan hukum hudud yang sebenarnya. Satu contoh lain, katalah satu wanita kena rokok. Dia tahu siapa rokok dia, tapi bila pergi ke mahkamah ditanya, awak ada 4 orang saksi yang terdiri daripada orang yang tak buat salah besar, tak ada buat dosa. Dia kata tak ada, awak buat tuduhan salah, itu kena votan 80 kali. Adil kan? Dia tahu siapa yang rokok dia, tapi pasal dia tak ada 4 orang saksi, dia tak boleh dia buat tuduhan dikatakan palsu. Lepas itu katalah dia adil, dia mengandung, dia dapat anak. Itu tuduhan berzina. Awak berzina, hukum rejam dengan batu. Orang kena rokok ni yang dihukum, orang yang merokok tak dihukum. Adilkah? Kalau tak adil, dia bukan Islam. Islam dalam Quran disebut 43 ayat, apabila kamu hukumlah dengan adil. Tapi tekanan kita bukan berkenaan dengan keadilan. Kita seronok sangat nak kena dera orang kuat-kuat, nak bunuh orang, dan kita kata kita nak pegang kepada sistem yang 4 orang saksi. Dalam Quran bukan selalunya digunakan 4 orang saksi. Kalau kita baca tentang surah Yusuf dikejar oleh Zulaikha. Baju Yusuf itu koyak di belakang. Kerana koyak di belakang itu dalam Quran disebut bahawa yang salah ialah Zulaikha, bukan Yusuf. Tak ada 4 saksi, tapi pasal banyak dia koyak itu dah jadi bukti. Tapi kita tak nak yang itu. Bahkan kita bila ada kahwin, sebut tentang perkahwinan Zulaikha dengan Yusuf sebagai contoh kepada pengantin baru ni. Zulaikha dengan Yusuf, dia bukan suami isteri. Zulaikha kahwin dengan orang lain. Baca tengok dalam Quran, ini yang disebut. Jadi orang yang baca doa sebut pasal Ibrahim dengan Sarah dengan Hajar,
Muhammad dengan Khadijah, lepas itu Yusuf dengan Zulaikha. Yusuf dengan Zulaikha bukan orang yang berkahwin. Macam mana guna nama itu sebagai contoh? Saya fikir semua orang tak baca Quran. Dia belajar macam banyak tak baca doa. Benda yang salah pun dia kata. Sebab tu bagi kita dalam masyarakat yang mana 40% daripada penduduk Malaysia bukan Islam dan mereka dikecualikan daripada hukum hudud yang menyebabkan ketidakadilan berlaku, maka di Malaysia kita tak boleh guna hukum hudud. PAS, pasal PAS nak asingkan, kalau nak kena semua 100%. Tapi dalam Quran juga disebut Tuhan tidak suka kepada orang yang mencetuskan huru hara. Ada dalam Quran. Badan baca Quran semua. Bacalah dalam bahasa yang kita faham, baru kita dapat panduan. Baca dalam bahasa Arab bunyi sedap, tapi tak tahu apa pun. Itulah sebabnya yang saya tolak hudud PAS. Hudud Islam menekankan keadilan. Di waktu saya jadi Perdana Menteri dulu pun saya tolak hudud PAS. Tapi sekarang ni UMNO nak guna hudud nak dapat sokongan daripada orang Islam. Jangan tipu orang Islam lah. Ikut ajaran Islam yang sebenar yang terdapat dalam Al-Quran. Yang kedua, apa pandangan Tun? Begitu Tun sebelum ini menolak untuk dilaksanakan hudud PAS. Konteksnya Tun katakan ini hudud PAS, bukan hudud Islam. Dan kali ini saya melihat UMNO cuba menjadikan hudud ni sebagai satu senjata mereka untuk menawan pengundi-pengundi Melayu dan Islam. Soalan saya yang kedua. Persoalan saya yang ketiga, sekarang ni begitu banyak agensi-agensi yang ditubuhkan. Dan saya paling ketara sangat pada era bila PN kita ambil begitu banyak agensi sehingga PN tidak mampu mengawal agensi-agensi ini sehingga betul memberi satu impak yang negatif kepada UMNO itu sendiri, yang di mana saya lihat rata-rata kawan saya dan di sekolah saya bertanya 10 orang, 95 orang itu menolak UMNO sebab UMNO is a part untuk dapat projek, untuk dapat political funds, untuk jadi kaya. Jadi tu sekiranya PM Datuk Seri Najib diturunkan, contoh berjaya lah cadangan Tun, orang pekan jangan undi Najib Parlimen, don't undi UMNO. Sekiranya berjaya, bagaimana pemimpin yang baru yang bakal menggantikan Datuk Seri Najib ini untuk mengembalikan kepercayaan yang pertama masyarakat Malaysia, yang kedua bagaimana dia mahu menambahkan keyakinan kepada orang sekeliling negara-negara. Terima kasih. Sebelum yang pertama itu menjawab soalan daripada sahabat kita. Terima kasih. Terima kasih berkenaan dengan royalty tadi. Ada kepercayaan di kalangan UMNO dan juga pemimpin-pemimpin di waktu saya jadi Perdana Menteri, bahawa kalaulah PAS dapat duit banyak, mereka akan menang lagi. Jadi jangan bagi PAS ada duit banyak, tahan royalty itu, panggilkan dia apakah nama Wang Ihsan, dan kita belanja juga. Tapi saya berpendapat tak kena, tak patut dibuat. Itu hak mereka. Kalau dapat kepada mereka, dia nak belanja macam mana, itu hal mereka lah. Kalau kita pun bukan baik sangat, kita pun buat kerja tak betul juga. Jadi saya berpendapat hari ini wang duit yang patut dibayar kepada Kelantan patut diberi kepada Kelantan walaupun masih khas.
saya biasa bercakap dengan pemimpin kerajaan berkenaan dengan perkara ini, tapi mereka takut sangat kalau PAS Kelantan ni mempunyai wang yang banyak. Yang kedua berkenaan dengan hudud yang saya panggil hudud PAS. Saya pun baca Quran juga. Saya baca Quran dalam bahasa yang saya faham. Dan saya dapati dalam Quran, hudud yang dimaksudkan dalam syariat Islam tidak seperti yang dibuat oleh PAS. Kalau negara itu penduduknya 100% Islam, kerja pun there is a racial issue going on. You and I know about that. Betul. Di peringkat-peringkat universiti, di peringkat-peringkat belia remaja, apakah pelan tindakan kita sebagai ahli UMNO untuk melawan dalaman kita sendiri? Now we are not fighting outside, we are fighting inside. It's very difficult to fight inside, no? It's very difficult. So apakah macam mana apa pelan tindakan kita? Kalau kita sebagai tim yang kecil ni, perang Badar pun tim yang kecil kan? Jadi kalau kita tim yang kecil ni, apakah pelan tindakan yang seterusnya? Tidak hanya terhenti dengan forum ini sahaja, berterusan di mana, ke arah mana kita boleh gabung tenaga untuk kembalikan maruah perjuangan bangsa. terima kasih. Tadi saya telah tegang di waktu tahun 1945 macam mana orang Melayu bersatu dan berjuang lawan dengan British dan kalahkan British. Orang Melayu yang lemah ini kalahkan British. Kita bersatu kerana pada masa itu kita tak nampak apa yang kita akan dapat untuk diri kita sendiri. Selepas kita adakan pemilihan untuk jawatan itu, jawatan ini, jadi wakil rakyat, jadi Perdana Menteri, pada ketika itu perjuangan bangsa hilang. Yang ada cuma perjuangan untuk diri sendiri. Ada yang berkata, saya dah 15 tahun dalam UMNO, apa yang saya dapat? Saya tak dapat apa. Bila soal yang semacam itu timbul, itu sudah tidak jadi perjuangan kebangsaan. Itu adalah perjuangan untuk diri sendiri. Jadi apa yang berlaku? Di peringkat cawangan, satu orang jadi ketua cawangan. Ketua cawangan pun dapat juga nikmat-nikmat tertentu. Dia nak tentukan tak ada siapa mencabarnya. Kalau ada orang nak masuk cawangan itu, tentukan orang itu lemah, bodoh dan tak boleh nak lawan dengan dia. Jadi yang masuk dalam UMNO di peringkat cawangan yang bodoh-bodoh belakang. Lepas itu ketua cawangan itu mati. Siapa nak ganti dia? Yang bodoh lah. Yang bodoh ni dialah jadi pengganti ketua cawangan. Bila dia jadi ketua cawangan, dia pun takut kepada orang yang cerdik daripada dia. Jadi orang yang boleh masuk dalam cawangannya ialah orang yang lebih bodoh daripada dia. Dia pun mati. Maka orang yang lebih bodoh ini jadi ketua. Jadi kalau kita lihat grafnya, dia menurun macam itu. Pada mulanya kualiti ada, lepas itu dia semakin merosot, semakin merosot, semakin merosot. Sekarang ini orang tak percaya kepada pemimpin UMNO dan UMNO kerana pemimpinnya sudah tidak lagi terdiri daripada orang yang cerdik. Orang yang pergi ke universiti nak masuk UMNO cukup susah. Kalau masuk keluar, habislah cak kami. Dia nanti jadi ketua bahagian, nanti orang pilih dia jadi calon. Kami dapat apa? Kami nak sokong dia buat apa? Jadi bila duk fikir tentang diri sendiri, perjuangan bangsa tak boleh berjaya. Perjuangan bangsa hanya boleh berjaya kalau perjuangan itu adalah untuk bangsa dan bukan untuk diri sendiri. Tapi apabila kita berjuang untuk dan hukum hudud itu dikenal kepada semua pihak, barulah ada keadilan. Undang-undang mesti dikenakan kepada semua rakyat tanpa mengambil kira kedudukan mereka. Kalau kita kenakan satu undang-undang bagi puak ini, undang-undang lain bagi puak yang lain, maka hasilnya ialah tidak ada keadilan.
PAS nak supaya hudud ini dikenakan hanya kepada orang Islam. Jadi kalau orang Islam mencuri, tangan potong. Kalau kawan dia mencuri bersama dengan dia, 2 bulan jail. Siapa kata tu adil? Katanya ada orang yang kata potong tangan orang Islam, tapi 2 bulan jail kepada orang bukan Islam, adil? Tak adil. Manusia tak boleh kata adil kalau begitu sekali berbeza. Orang ini putus tangan seumur hidup, dia tak ada tangan. Kawan dia, orang Cina ke orang India ke yang bukan Islam, masuk jail 2 bulan, lepas itu orang berlupa. Dia kena jail dulu pasal mencuri. Dia boleh cari makan lagi. Dicuba di Sudan untuk mengenakan hukum hudud. Dia potong tangan, dia potong kaki pun. Tangan kanan, kaki kiri. Lepas itu orang itu bermasalah, jadi satu beban kepada masyarakat. Dan Sudan berhentikan hukum hudud yang sebenarnya. Satu contoh lain. Katalah satu wanita kena rokok. Dia tahu siapa rokok dia. Tapi bila pergi ke mahkamah ditanya, awak ada 4 orang saksi yang terdiri daripada orang yang tak buat salah besar, tak ada buat dosa. Dia kata tak ada. Tak ada. Awak buat tuduhan salah, itu kena rotan 80 kali. Adil kan? Dia tahu siapa yang rogol dia, tapi pasal dia tak ada 4 orang saksi, dia tak boleh dia buat tuduhan dikatakan palsu. Lepas itu katalah dia hamil, dia mengandung, dia dapat anak. Itu tuduhan berzina. Awak berzina, hukum rejam dengan batu. Orang kena rogol ni yang dihukum, orang yang merogol tak dihukum. Adilkah? Kalau tak adil, dia bukan Islam. Islam dalam Quran disebut 43 ayat, apabila kamu hukumlah dengan adil. Tapi tekanan kita bukan berkenaan dengan keadilan. Kita seronok sangat nak kena dera orang kuat-kuat, nak bunuh orang. Dan kita kata kita nak pegang kepada sistem yang 4 orang saksi. Dalam Quran bukan selalu digunakan 4 orang saksi. Kalau kita baca tentang surah Yusuf dikejar oleh Zulaikha. Baju Yusuf itu koyak di belakang. Kerana koyak di belakang itu dalam Quran disebut bahawa yang salah ialah Zulaikha, bukan Yusuf. Tak ada 4 saksi. Tapi pasal banyak dia koyak, itu dah jadi bukti. Tapi kita tak nak yang itu. Bahkan kita bila ada kahwin sebut tentang Muhammad Syarif, saya ada lembaga penasihat untuk PBJ. Saya dah tengok banyak sangat forum-forum yang turun pergi, banyak jemputan dan sebagainya, riuh gemuruh semua forum. Lepas tu upload ke YouTube, orang bersemangat. Seminggu 2 minggu je, betul habis. Saya jemput semua orang yang rasa nak sokong Tun, berdiri, jangan bisik, berdiri sekarang. Berdiri sekarang, show Tun, you are not alone. Kita bukan berbisik, and start from this forum, we are going to make lots and lots of noise. Lots and lots of noise. That is what we are talking about. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azlina Effendi. Saya adalah mantan Ketua Wanita Cawangan di bawah pimpinan Yang Berbahagia Encik Rafiq Datuk Idris Tulis. Betul. Saya masuk UMNO ni sewaktu usia saya 19 tahun. Dan saya juga adalah pengarah filantropik dan kaunseling di bawah DBA Association IUN, Graduate School of Management. Kali ini saya memang aktif dalam peringkat universiti dan saya tengok anak-anak muda kita tidak menyokong perjuangan UMNO pada hari ini.
pandangan saya terhadap UMNO, waktu kita masuk dalam UMNO di ITM, di ITM dulu di Enigma, kita ada gabungan pelajar Melayu Semenanjung, kita ada Biro Tata Negara, diserapkan ke dalam semua pelajar-pelajar universiti. Tetapi sekarang ini tidak ada perkara-perkara tersebut berlaku. Mungkin itu salah satu kelemahan pada organisasi UMNO untuk memperkenalkan betapa pentingnya gabungan-bergabungan ini. Hari ini berdirinya saya di sini tu, setelah semua kita lihat dan dengar, kita ada isu-isu di peringkat bahagian juga, yang mana profesionals tidak diterima masuk dalam bahagian. Kita ada ketua-ketua bahagian yang lama menjadi ketua bahagian, dan bila tidak ada jawatan dalam ahli parlimen, mereka meninggalkan UMNO begitu sahaja. Dalam bahagian saya, bahagian Setiawangsa, kalau ikut statistik 68 cawangan, barisan para pemimpin yang ada ini adalah barisan-barisan yang ortodoks ni. Mereka ikut, buta-buta ikut. Tidak berfikir. Buta-buta ikut, minta maaf bahasa saya, bodoh-bodoh ikut. Bodoh-bodoh ikut ni bukan berlaku di bahagian peringkat saya saja, malahan berlaku di peringkat bahagian yang lain-lain. Dan kalau kita tengok rate rally yang baru-baru ini, itu dah mencemarkan bangsa kita sendiri, as if we do not know how to act on moral and ethical issue. Saya nak tanya Tun, kalau kita ada semangat perjuangan di peringkat begini yang telah diajukan oleh cawangan pusat, bandar, taman Cempaka, satu tepukan gemuruh bagi cawangan ini. Saya nak tanya Tun, apakah pelan tindakan yang ada, bukan untuk sabotaj negara, tetapi rata-rata ahli UMNO hilang punca arah tujuan. Mereka tidak tahu siapa nak ikut, apa nak buat, yang ada pun mana nak layan. Itulah tindakan. The worst come to worst scenario. But people like me still in this organisation hoping to see the light, hoping to bring back. Dan dulu kalau kita kerja dekat corporate, kita rasa kita boleh kerja. Tapi lah ni kita nak pergi ke bangsa, dan bangsa itu maju, tak dapat kita akan dapat nikmat. Ramai orang Melayu sekarang ni dapat nikmat, walaupun tak ada dalam UMNO, tak berjuang apa pun dapat nikmat. Kerana kita berjuang untuk bangsa, kita majukan bangsa kita, dan kita dapat banyak nikmat. Dulu mana berapa orang yang boleh pergi ke universiti? Zaman saya 7 orang yang pergi ke universiti. Sekarang ni berpuluh ribu pergi ke universiti. Itu hasil daripada perjuangan. Nak kata saya tak dapat apa, itu satu kenyataan yang tidak ada asas sama sekali. Sekurang-kurangnya jalan tar sampai rumah kita di kampung, itu hasil perjuangan. Tapi nak dapat duit untuk poket dia sendiri mungkin tidak. Tapi anak dia boleh jadi doktor, boleh jadi lawyer, macam-macam jawatan pegang, sampai jadi chairman itu, chairman ini. Itu semua adalah hasil perjuangan. Dan dia yang tak dapat apa ini, sekurang-kurangnya dapat anak yang berjaya. Jadi bila dia cakap, saya dah berjuang begitu lama tak dapat apa, kenapa itu saja saya ingat kita tak boleh berjaya. Dan orang yang macam itu, yang kekal di situ, tak nak bagi tempat kepada orang lain. Sebab itu dalam UMNO lagi, ada orang yang celik sikit, tak boleh masuk. Anak saya yang mukhlis tak boleh masuk. Di kawasan saya, bahagian saya, dia tak boleh masuk. Disekat oleh ketua bahagian, disekat oleh ketua cawangan, sampai dia kena appeal kepada ibu pejabat, barulah boleh masuk. Dan benarlah bila dia masuk, dia dapat jadi calon. Orang lain tak dapat lah. Tapi kalau kita berkira kita saja dapat, orang lain jangan dapat. Pasal perjuangan ini adalah perjuangan kita. Saya bangsa kita akan hapus. Kita akan dipimpin oleh pemimpin yang semakin lama semakin bodoh. Kerana hanya yang bodoh saja yang akan berjaya menyertai UMNO. Terima kasih. Assalamualaikum. Nama saya Jibur Rahman. Saya syukur untuk menjadi Siti Tambahan. Dan saudara Zaini itu bukan saya punya senior di Kuala Lumpur dulu ketika ini. Saya merupakan ahli
kita Ketua Pemuda Cawangan Kepong Baru di Kepong. Bermula politik saya ni, saya nak berkisar asalnya saya punya pokok Nur Badi. Macam mana daripada 2004 saya nak cerita dulu kenapa soalan saya ni ada rentetan. Okay, bermula lepas tu di universiti saya daripada Kak Ilan saya lepas. Lepas tu sampai 2012 saya beralih kepada UMNO kerana saya diberi peluang dalam UMNO dikala UMNO ditolak oleh anak-anak muda. Itu rentetan saya. Dan soalan saya ni tuan, saya minta maaf lah, dia ada berkaitan, saya rasa apa yang orang harapkan. Soalan saya yang pertama, UMNO adalah parti yang memperjuangkan bangsa Melayu. Itu yang pertama. Ini persoalan saya bermain, nak tanya dengan Tun direct. Kenapa tu? Waktu zaman Tun apabila PAS mengambil alih Kelantan dan Terengganu, royalty mereka ditarik. Itu persoalan.